Bawa Grab pakai BM, Sebenarnya saya dalam kampung ni jawatan tinggi. Saya ni imam. Tapi itulah, imam kan elang kecil. Terpaksalah saya buat Grab. Tapi saya tak bisa tengoklah cik dekat kampung ni. Cik ni nak main ziarah siapa? Oh, tak adalah. Saya ni cikgu. Saya baru je kena tukar ke ni sekolah menengah kampung Lompat Katak. Biasalah tak sependapat dengan pengetua kan. Kenalah transfer. Ui, tak patut mereka buat macam tu. Dahsyat mereka ni. Imam, berhenti sini. Nak berhenti ni tu? Sini. Okey, baik. Berhenti dekat sini. Sini je? Sini. Tak apa. Sini. Betul? Betul. Cikgu ni baik, cikgu. Oh. Terima kasih buat susah-susah je. Tak boleh, cikgu. Sebenarnya, cikgu, saya bukan nak takut-takutkan cikgu. Kampung saya ni, kampung siapa? Kampung Engkang. Kampung Pakcik Imam. Makcik Ang. Kampung pakcik aku apa? Ni kampung yang... Kampung hantu. Hantu. Apa Cikgu tak takut hantu ke? Hantu, Takutlah Takutlah juga, Imam. Kalau cikgu takut, ini dia. Minyak Rukiah Imam Jalani. Minyak Rukiah. Harga dia 150. Saya buat combo tambah. On top, tasbih digital RM200. Tak apalah, Imam. Imam simpan untuk kegunaan Imam je. Saya kalau bab-bab rukiah ni, saya boleh baca sendiri. Lagipun jual beli ni Bida'ah. Tak apalah, Imam. Waalaikumsalam. Cikgu, saya salam tak bagi lagi ni. Awai tak kalut. Cikgu, ni Rukiah. Allah, aku yang kalut. Apalah cikgu ni meraplah jingga. Sampai tu barang mula tak mau ambil. Betul-betul lah kedekut titik hidung masin. Apa? Tak takut hantu? Dia nanti kena hantu. Dia ada akal. Ingat apa? Main-main ke? Wih. Siapa itu ni? Salah apa ni? Jangan buat leceh ni. Aku dah buat kereta elok ni. Alah, dia kacau radio pula. Janganlah, aku nak dengar lagu. Aku nak dengar. Minyak Rukiah RM40 sepotong. Assalamualaikum. Tujuan saya panggil kamu semua datang ke sini hari ini adalah kerana saya ada nak buat satu pengumuman. Pengumuman mana? Nak. Alhamdulillah. Kamu ni Samad daripada duduk boleh cakap macam tu sekali aku tamparkan hilang terus suara. Orang ingat nak ni. Anak. Okey macam ni. Bulan ni cukup 5 bulan saya dan Ayu Majlis, isteri kesayangan saya, berkahwin melayari bahtera kebahagiaan. Jadi seperti mana sedia maklum, isteri saya Ayu Majlis ni adalah kacokan di antara Melayu dengan France. Sebelah Mbappe. Shoo. Jadi, saya berhasrat untuk membuat satu majlis kendurian besar-besaran. Setuju? Setuju? Imam, macam biasa, tolong baca doa dekat majlis saya nanti. Tok, sebenarnya Tok, saya demam. Semalam, saya nampak hantu.
doa saya panjang tu. Kalau saya baca, akan berjangkitlah doa tu. Dia akan demam. Imam, tak habis-habis dengan hantu. Habis tu siapa nak baca doa majlis saya nanti? Doa. Salih Hangguk. Dia boleh baca tu. Tak boleh. Ha? Saya tak boleh. Hang boleh ke tak boleh ni? Tak boleh. Dia tu. Samad. Alamak, Samad pengsan. Saya boleh. Apa yang susah sangat? Baca doa je pun. Ni siapa? Dengan salamnya tak bagi menjampuk mesyuarat orang macam ni. Teruk ah. Perkenalkan, saya Cikgu Wahab. Cikgu baru sekolah menengah kampung Lompat Katak. Nak hambaknya ni. Oi. Habis tu takkan nak letak papa hitam atas kepala baru nampak macam cikgu. Kenapa korangnya flawless, cantik. Weh, sorry tau. Aku sampai lambat sebab jam tadi. Tak apa. Ni kita orang pun tengah mesyuarat juga ni. Inilah Leha Letup, sepupu PA. Dia lah pengasas kosmetik yang PA jual selama ni tu. Dia pun jandu macam PA juga. Yang bermergi yang nama cerita sangat mewah. Kenapa Epek. Itulah orang cakap. Lain kali pakai seluar jangan ketat-ketat. Akhir moyang. Wahab. Anak-anak itu. Tak tahu. Rumah Hekwan. Apa dia? Rumah Hekwan. Hekwan. Oh, Cik Wan. Okey. Asal tu. Ha? Rumah Hekwan. Hula Hekwan. Oh, Nepal. Oh, okey. 20 tahun ni. Tapi ni nak tanya rumah Tok Hashim. Kat mana? Tok Hashim tu. Ukeng. Oh, okey. Sana. Rumah Tok Hashim. Oh. Ni rumah apa? Ni. Janganlah. Asal? Rumah. Sudah rumah puasa apa pula ni? Bida'ah semua ni. Bida'ah semua ni. Tu. Mana? Tu. Hui. Cepat sampai. Kini hantu tu muncul dong. Seram tak? Seram. Iya. Lalu lu pukul hantunya. Gua pukulin. Lu pukulin hantu Lah, itu. pukulin lari. Goblok, gue ingat lu orang yang berani. Lo pernah digangguin hantu? Pastilah. Lo, gimana? Ini gue itu pernah digangguin oleh hantu. Lalu? Dia mau ngerasukin gue. Lalu? Dia menjerit. Ngapain? Dia kerasukan. Gue yang ngerasuk dia. Oh, berani benar lo.
Baby nak pergi mana? Mami, baby nak pergi tahlil. Tahlil. Tahlil? Tahlil siapa? Siapa yang mati? Imam mati. Imam mati? Tadi petang tu okey je imam tu. Kenapa? Mati terkejut tengok janda ke? Ke situ pula, Mami. Bukan imam kita, imam kampus sebelah. Mati terkejut. Tertelan biji durian. Biji durian. You jangan main-main, Jangan nak tipu-tipu Mami. Tahlil apa pakai macam ni? Rambut belah tengah. Siap pakai minyak wangi satu badan. Alah, Mami pakai wangi-wangi kan sunnah. Samalah juga kahwin lebih daripada satu sunnah. Tak. Baby tak buat macam tu. Baby kan dah ada Mami. Mami, baby pergi dulu dah. Dah lewat ni. Makin cantik lah kulit kau, Leha. Jealous aku. Cantik-cantik aku pun kena tinggal juga. Kau nak tak? Aku tolong besarkan bisnes kau nak. Aku nak jadikan kau stokis aku. Nak sangat. Aku dah lama dah nak buat. Tapi aku tak ada modal lah. Tak apalah, aku ada. Aku boleh tolong kau. Terima kasihlah, my lovely cousin. Okey, sekarang ni plan dia, kita kena live dulu sama-sama. Kita kena buat konten sama-sama supaya bila orang tengok kau, customer tengok, dia akan percayalah dengan kau. Okey tak? Okey. Okey sangat. Jom, kita live. Samad, sini. Buat apa? Hemang. Ni. Saya nak minta tip. Ni tinggi sangat. Nak poni kami. Poligami. Poligami apa engkau, Samad? Kau seorang pun belum lagi kahwin. Kau tu dah sengau. Nanti nak voice WhatsApp pun susah. Apa nak ni? Kahwin. Nak kahwin ni hangu. Ini mesti hari hangu. Ni, bergaduh apa? Aku hempuk dua-dua kepala pun tahu. Pasal poligami ya. Ni, poligami ni nak bagi tahu kat Mbak. Cara dia macam ni. Kita kena mampu. Mampu ada untuk. Dia mampu bertanggungjawab. Tanggungjawab. Lagi? Takut apa kat bini? Tak takut. Nak kahwin bagi tahu direct ya. Apa hangpa susah? Betul-betul bagi tahu. Bagi dia terkebil-kebil. Ayang, kita ada kuasa. Faham? Ni. Apa hangpa nak takut? Alah, dekat ni. Ayang, hangpa nak kahwin ni. Bagus. Tegas. Ayang, hangpa nak kahwin. Kita kena ajar. Ayang. Nanti. Dah kau masuk. Ni. Tengok cara orang kat kau. Ni. Halo. Alright. Sorry. Alamak. Balik sekarang. Cuci. Baju sekali. Sekarang pergi balik lah. Okay. Bye, Umi. I love you. Samad. Aku ada emergency. Apa? Minum? No problem. Hampa minum dulu. Sekejap lagi aku habis, aku pergi minum. Wah, ni aku dah lambat. Hei. Kau sama kita dulu sembang. Hei. Kenapa Samad? Kenapa? Mam. Memang hangat sanggup ini. Tapi dia Takut bini ke ada agenda lain? Agenda lain? Agenda apa, cikgu? Takkan kau tak tahu? PA dia send dekat WhatsApp group yang dia akan buat live dengan Leha Letup malam ni. Dia siap share link tau. Live dengan Leha Letup? Oh, Allah. Lupa lah.
Ani Oma. Anak ini. Anak. Anu. Ya, Oma. Oh, masa Oma. Samad. Samad, kau pakai gas tu apa? Samad. Tadi kata nak pergi warung. Hai guys, okey yang ni produk terbaru Leha Letup, produk terbaru. Okey, Leha nak kenalkan yang ini cousin Leha PA. Dia single mother tahu. Tapi tak apa, korang kena support dia sebab dia akan jadi stokis. Cantik banget, gemes. Besar dan terkaya. Tap screen guys. Dah start lama Samad. Dah start jauh. Cantiknya Samad. Allah, suara dia merdunya Samad. Samad. Betul tak Samad? Samad? Abi, Miro tu demam. Esok bawa pergi klinik dah. Boleh, Leha. Leha? Leha? Lihatlah. Hadis yang do'ef ni. Lihatlah. Jangan sekali-kali Umi tengok. Muka macam putih Sarah. I lagi cantik daripada dia kan? Ada COD tak? Sorry, kita orang tak COD sebab nanti korang Apaan sih? Udah ekstra ya? Yang ni live seram ke apa? Ni tak hanya dia ni. Ini tak cantik Samad. Ni tak hanya dia. Tak cantik Samad. Belakang ni Samad. Ini tak cantik. Jangan Samad dia lalu. Kenapa ada hantu? Tak ada? Kau jangan macam-macam Mana ada live seram? Kita orang jual produk ni, pandai je. Allah Akbar. Itu hantu ke konten? Korang macam-macam tau. Mana ada hantu? Korang PA! Korang ni pandai-pandai lah. Kita nak jual barang tak baik kau macam tu tau. Mana ada hantu-hantu ni? Bangunlah. Tu jalan pengurus. Bila pula aku ada kat sini? Tok, saya peliklah Tok. Semenjak orang baru datang dalam kampung kita ni, macam-macam hal peliklah berlaku. Hantu kacau lah, hantu cekik lah. Dah macam drama Isro lah pula. Mak Timah ni kan, bila mula bercakap, mesti hot temper. Bersabarlah sikit. Kita bincanglah elok-elok. Mana ada hantu dekat kampung kita ni? Tak ada hantu, Walo. Memang ada. Gua yang nonton live di Leha semalam. Yang ada tu yang hari gini. Itu. Ni. Ya, emang ada hantunya. Sekejap. Live apa ni? Leha menari? Iya, yang itu. Ini. Masuk lagi tu. Ada sama dia nice tu. Japar. Ya. Salah tu step. Macam bukan gini-gini. Salah. Baby pun tengok. Kata pergi tahlil. Mami, tak adalah. Okey. Bawa bertenang semua Kita sama-sama cari jalan penyelesaian. Leha, apa sebenarnya terjadi ni? Macam ni, Leha pun tak tahu. Masa Leha tengah live dengan PA, ada orang komen, dia kata ada hantu dekat belakang. Jadi Leha pun tulislah, tengok tak ada pun. Ni si PA ni, pingsan tengah-tengah live. Saya pelik dengan orang kampung ni. Kenapa tak sok sangat dengan hantu? Cikgu, tak sok makcik hang. Semalam saya tengok hantu tu dengan mata kepala saya sendiri. Memang ada. Saya tengok live Leha. Saya siap bagi gift tau. Bukan satu layan. 3 layan. Thank you. Sekejap. Tok Imam pun tengok live Leha. Alamak tu. Kanti tu. Apa ni? Jap. Saya fikir perkara ni perkara kecil je. Kita sama-sama cari jalan penyelesaian, bawa bertenang semua. PA,
Leha, bawa bersabar je. Abang ada kat sini. Tak apa. Kita siasat perkara ni. Cikgu Hab, kita jumpa jap kat luar. Jumpa jap. Angguk. Macam pokok. Ada apa ni? Nak fight? Apa? Nak fight? Engkau jangan nak try aku tahu. Aku ada Tomoy. Budak, aku nak tanya engkau buat apa rumah PA semalam? Tok tanya saya? Tak, Tok. Tok buat apa dekat rumah PA semalam? Aku jaga maintenance rumah dia. Kau? Aku lalu depan rumah dia. Nampak Tok skodeng. Aku seletik juga mulut longkang kau ni. Tak apa. Aku akan siasat siapa diri kau. Dan apa tujuan kau datang dekat kampung ni. Kau standby. Tok, cermin diri dulu, Tok. Saya tahu rahsia tu. Kita tengok siapa yang kena dulu, Tok. Main rahsia pula. Oi, apa benda rahsia, oi? Oi! Loh, kira-kira gue tahu hantu yang kacau si Leha itu angkara siapa? Siapa? Cikgu Wahab. Cikgu Wahab? Ngapain? Kerana sejak kemunculan Cikgu Wahab di kampung kita, Ya. hantu itu pun muncul. Pintar gue. Betul apa yang Hang cakap, aku setuju. Ya. Sebab malam yang aku bawa Cikgu Wahab tu, aku pun kena kacau. Ceritain dong. Gimana? Bila Cikgu Wahab masuk dalam kereta, Ya. dia kacau radio. Ngapain? Tak suka sama lagunya? Mungkin. Lepas tu, dashboard aku dibuka. Side mirror aku dikacau. Dia betul-betul ada membelah. Aku kena kacau. Loh, gimana lu? Namanya imam tapi nuduh-nuduhin orang. Biar gua aja jadi imam. Yang sampai aku penampak bukan? Ni, aku nak beritahu kat Pak Rejo. Aku last penampak pengawal, kepala dia jadi 2 tau. Ya udah. Nggak usah ribut-ribut gini dong. Ribut? Ya. Ribut tak ada. Apa dah tengok ni? Peluh. Serau ni. Bukan ributan itu. Ributan apa? Ribut yang berantem. Bertam dekat Pulau Pinang. Tengkorak lo. Bergaduh. Kakak bergaduh kan senang. Saya selaku penjaga kampung ini, biar saya aja yang bertanggung jawab menyelesaikan kes-kes ini dong. Lo mau buat apa? Menjaga rumah Leha Letop. Ikutin. Nggak bisa. Ikutin. Nggak bisa. Ikutin. Nggak bisa. Ikutin. Ikutlah. Oi! Oh. Aku ajak hampa pergi solat subuh macam Jumaat. Sekok pun tak mai. Oh, rumah janda, rumah Leha, kelang kabut. Kelipok patah semua. Pukul berapa awak nak pergi? Baby, dah ada tarik ke untuk kenduri kita? Hari tu mesyuarat tetangga macam tu je. Sabarlah, Mami. Nanti Baby bagi tahu, Untuk majlis kita tu, Baby order kambing special. Nung jauh daripada Iraq. Yang kambing berjengket-jengket yang tepi gunung tu. Seminggu dulu lagi sampailah. Alasan. Baby dengar, kalau Baby tak nak buat kita punya anniversary, Mami tak nak overlap loan. Susah betul lah basikal ni. Dengan tayar gelongnya. Basikal siapa lah Samad jual kat aku? Okay guys, tap. Kita kasih FYP. Thank you support.
Mata belakang tu ada hantu? Mana ada hantu korang ni? Hantu lah guys. Ini hantu kan. Korang saja buat konten. Tak ada siapa lah yang nak buat konten-konten hantu ni. Korang ni merepek je lah. Aku takut dah, Leah. Ha? Hantu ke Dracula? Tak ada. Korang tengok tak? PA! Janganlah pengsan, PA! Takkanlah aku larilah. Arjo. Ya? Tahu nggak malam ini malam apa? Enggak. Malam ini malam Jumat loh. Loh, malam Kliwon. Iya. Loh, malam ini malam rezeki dong. Ya, rezeki? Iya. Ya, emang rezeki Om. Tapi kalau jumpa hantu, malah. Enggak apa-apa, tenang aja. Kita ini orang yang berani dong. Ya udah loh. Kalau ketemu sama hantu, kamu usah lari. Benar, lagi pula, kita harus menjaga janda-janda yang keseorangan. Benar loh. Iya. Om? Ya? Ya, Par. Apa? Apa itu? Mana? Oh, hantu. Apa? Hantu. Tenang aja loh. Di mana, Om? Tenang aja di sini. Oh. Ya, tenang. Ya, baik, Om. Tenang aja. Om. Om. Ya, Par. Ya, Par. Oh, ya, Par. Lo bilang jangan lari. Leah okey ke? Ada jalan mana-mana ke? Leban-leban mana-mana okey ke? Ya okey lah abang. Astagfirullahalazim. Engkau orang ni betul lah dipanggil aku abang. Aku ni lebih berumur daripada dia. Rambut pun dah uban. Apalah. Fikir bukan-bukan ha? Orang tua terkutuk. Ya, orang tua terkutuk. Leah, cuba cerita sikit siapa yang kacau Leah ni? Saya tengah live. Tiba-tiba ada hantu dekat belakang muncul. Saya pun takkan nak tunggu dekat sana kan. Mestilah saya lari. Nasib baiklah ada Cikgu Wahab datang tolong. Kalau tak tahulah macam mana. Kerja tak cinta nak perhatian janda-janda kat kampung ni lah. Tu. Dengar sini semua. Apa kata kalau saya bagi satu cadangan? Kita buat rondaan. Kita buat rondaan malam, kita bahagi ikut kawasan. Kan? Kita suruh Samad dengan Saleh Anggut satu kawasan ke, Jaafar dengan Fajul satu kawasan ke. Imam duduk seorang je tak apa. Imam kuat, tak apa. Macam mana? Setuju ke tak? Sebelum kamu setuju tak setuju ni, nampak macam cadangan tu orang gila kuasa tau. Masalahnya sekarang ni, siapa yang ketua kampung? Kau ke aku? Kalau nak buat ronda, kau tahu tak dia melibatkan kos. Apabila melibatkan kos, aku kena berjawab pada jawatankuasa. Suka-suka dia bagi cadangan. Tu, saya pun ada cadangan. Apa kata kita panggil Bomo? Saya ada member. Dia betul-betul power tak ada nak ranjau ya. Dah, sudah. Okey, macam ni. Sekarang ni, saya dah rimas dengan keadaan macam ni. Hantu asyik kejar. Saya nak berniaga, nak buat live dengan PA apa susah. Saya rimas dengan keadaan macam ni. PA, kalau kita ada teman, tak apalah juga kan. Sekarang ni tak ada. Jadi sekarang ni cadangan saya, siapa yang dapat tangkap hantu tu, saya akan kahwin dengan dia.
kenapa dengan si Leha Letup tu? Ha? Dah gatal sangat ke kena cakap dengan semua orang macam tu semalam? Kita tak tahu ke lelaki orang pun ada kat situ sekali. Entahlah, Mami. Daddy pun tak tahu. Leha ni cakap macam tak ada otak. Baby ni jangan macam-macam, Kalau Mami dapat tahu Baby ada apa-apa dengan dia, Mami sunat sekali lagi. Sunat? Mana ada, Mami. Baby kan dah ada Mami. Okay, fine. Tapi kalau macam tu, Mami tak nak Baby tolong dia dengan apa-apa hal pasal hantu tu. Okay? Biar je dia kena kacau. Faham? Inilah masalah dia. Hantu tu bukan setakat kacau si Leha tu je. Habis orang kampung dikacaunya. Baby ni kan ketua kampung. Bertanggungjawab, committed, sophisticated. Apa-apa tek pun, Baby kena bantu orang kampung. Gimana ya mau eja nama gue? J-O-O-L-E. Iya. Parjo, ya. Mulai hari ini biar gue aja yang ngerondain kampung ini ya. Kamu tenang aja di sini. Ngapain? Gue itu kesian amat sama lo. Kesehatan lo itu merosot kayak tengkorak itu. Loh, gue bukan maunya Leha itu. Iya. Iya, gue hanya kesian sama lo. Lo tenang aja di sini. Istirahat ya. Loh, emang lu teman yang baik, emang lu teman yang rapatin gue. Iya. Tapi nggak apa-apa. Lo aja yang tenang di sini. Tenang, rebut cewa. Biar gue aja yang ronda. Enggak apa-apa. Ya, nggak apa-apa. Lu aja rehat di sini. Lu rehat, lu tenang aja di sini. Nggak apa-apa lo. Nggak apa-apa, gue kesian banget sama lu. Biar gue. Nggak apa-apa. Lu aja. Nggak apa-apa, lu tenang aja. Gue tak mau lu. Lo, nggak ini lekuk-lekuk kok. Ini kalau kena sakit dong. Lo aja yang tenang di sini. Lu tenang aja. Lo aja lo. Oi, apa benda kau bergaduh berdua ni? Kamu nanya. Parjo, cepat. Ya. Aku ada tugas khas untuk korang berdua. Aku nak kamu berdua tolong perhatikan setiap gerak-geri Cikgu Wahab. Aku nak kau laporkan semua aktiviti dia padaku. Boleh? Nggak mau. Dari gua lihatin Cikgu Wahab, baik gua jaga diri gua sendiri. Lagi pula gua lagi ganteng dari dia. Dia itu arnya tebel. Benar. Adalah. Aduh. Hai, pening. Dah buat apa pula, Abi? Dah ni, tak apa. Abi dah fikir lah. Abi kan amalan banyak. Tak tahu amalan mana satu yang orang Ta'ala angkat untuk dapatkan Umi. Yang baik, yang comel, yang soleha. Dia ni muji-muji lebih-lebih sangat ni nak gapo tak? Eish. Tak mau apa lah. Abi okey je. Cuma Abi tak terfikir. Pasal apa? Bila Abi cakap pasal poligami je, orang bukan marah. Poligami je, orang bukan marah. Ish, tak faham lah. Tapi, Abi tahu Umi tak macam tu. Umi tak marah. Kan? Umi okey kan? Umi tak marah. Tak marah? Tak marah. Ya, Poligami. Zaujah. Poligami ni teh benda baik. Ya, Zaujah. Aduh, isteri yang aku sayangi, yang memahami, yang pandai, yang tidak marah, malah pidan. Untungnya, ya. Kita tak laki milah bidan. Sebenarnya, Abi takkan nak buat macam tu dekat orang Kelantan Kemboja. Tak berani ya. Tak apalah, kita tukar topik. Tadi Abi lalu ada tu kedai. Dia jual mai murah tau. Tak ada nak ranjau punya. 1 gram RM100. Kita beli sekilo. Macam mana? Okey tak? Hai kekasih pujaan hati. Bos, kenapa kita tak beli kereta, bos? Kalau tak adalah penat-penat macam ni jalan kaki. Aku bukan tak nak naik kereta. Aku fobia naik kereta. Dah kenapa fobianya? Malas aku nak cerita. Kita jalan kaki pun okey juga. Sampai destinasi pun awal. Tapi bos, malam-malam macam ni jalan kaki, bos.
Seram, bos. Kau takut ke? Oh. Siapa bos? Bos lah, bos. Kau ikut cakap aku. Ni bos. Husin Tongges. Oi, buat apa orang-orang ni? Tak ada borak-borak sembangnya. Ingat cari karifak apa ni? Bos, saya dah cakap dah, bos. Kena ada kereta. Kabib, Aduh. kau boleh tunggu sini jap. Kenapa pula? Aku nak balik rumah ambil Tongges jap nak lemporkan ke dia. Oh, ambil Tongges pula dah. Bila aku nak order Tongges? Hang takut tak? Takut lah. Kalau hang takut, hang lari. Kalau tidak, aku yang lari. Tak apa, aku lari tak apa. Lari. Laju. Aku awal 1, 13, 26, 70, 80. Tok bagi tahu suruh buat meeting dekat warung. Tiba-tiba Tok suruh kami main kat sini. Why? Aku buat prank kat Cikgu Wahab. Biar padan muka dia tunggu sorang-sorang dekat warung tu. Kepala otak tu Tok, udah-udahlah, Tok. Dah pukul berapa ni, Tok? Bila kerja nak start meeting, Tok? Tok, saya ni bukan nak batu api, Tok. Saya tak suka nak buat kerja-kerja macam setan tu, Tok. Korang, kalau korang nak tahu, korang tak perasan ke? Ha? Semenjak si Leha Letup datang kampung kita ni lah hantu terus mengacau kampung kita. Ha? Korang percayalah dengan si Leha tu? Betul. Saya tak percaya Leha cakap. Saya syak. Ini angkara Leha sebenarnya. Tengok tu. Salih Hangguk kau cakap betul, Tok. Tok, korang. Ya. Apa kata kita halau je si Leha Letup keluar daripada kampung kita ni? Kalau dia keluar, hantu dia pun ikut keluar juga. Betul tak? Betul. Setuju. Nak nyimang mengamas dalam kampung ni. Mana hanya. Orang nak ngoraknya. Orang nak janganya. Samad. Kau tumbuk kau kan? Sudah. Engkau orang ni bergaduh je punya kerja. Aku rasalah kan, masalah hantu dekat kampung kita ni bukan angkara Leha tau. Apa itu? Nak tuduh saya ke, Tok? Tak. Saya rasa kan, ini adalah angkara Cikgu Wahab. Kau orang semua duk pandang Leha je datang kampung kita. Kau orang pasal tak? Cikgu Wahab pun datang kampung kita pada hari yang sama. Betul tak? Betul, Tutuk. Saya pun syak ini angkara Cikgu Wahab sebenarnya. Wahab nyanyi. Salih Hangguk. Kejap tadi kau cakap Leha. Sekarang kau cakap Cikgu Wahab pula. Kau ni dah kenapa? Mana satu, ha? Kan aku ambil kepala kau, aku angguk dekat bucu table tu kan. Beranggut kau sampai kiamat. Ada motor baik. Apa ni? Kamunya memang duduk, ha? Sabar, buat tenang. Jangan bergaduh. Ini semua bukan angkara Leha dan juga Cikgu Wahab. Ini semua angkara aku. Apa ni Tok Imam? Aku pula. Saya tak sebelah. Bukan saya tu. Saya tak cakap apa tu. Habis tu siapa cakap? Dia bukan cakap. Siapa cakap tu? Lari Parjo, dikejarin. Ya Allah. Hari yang tu. Penat aku. Apa dia ingat aku tak lari laju ah? Kampretlah kau, Imam. Ingatkan ilmu kau tebal, tak takut hantu. Mana tahu hantu datang kau pun lari. Dah kenapa? Tebal lah. Ya, penat benaran. Dia boleh lalu lagi depan ni. Imam,
Ngapain lo nggak baca rukyah tadi, Dok? Japan. Ya. Itu hantu Dracula tau. Hantu orang putih. Apa aku cakap ni tak faham. Translate aja. Apa? Kalau mesti aku memang tak boleh nak cakap apa. Tapi Tok Hashim lari gila-gila main laju. Macam sok. Nah. Oh apa? Dia penakut. Betul. Lari laju berhantu. Ya benar. Penakut orang tua itu ya. Oh, dia lari yuk. Laju. Menasuk ni. Gila. Apa orang tua dah lari laju? Apa lu? Penat aku tak lewat. Tak boleh ambil pasal tu. Parjo, ayo kita ronda di tempat lain dulu. Maaf ya. Mau undur diri ya. Ya. Maaf ya. Ya, maaf. Permisi. Pulangkanlah. Ya. Nasib baik pintu pagar ni tak berkunci. Leha? Daddy, kenapa ni? Sayang, I ada kemuskilan ni. Kenapa I duduk dengan hantu tu duduk panggil nama you Dia cakap, pulankan Leha. Kenapa you? Sebenarnya kan, Daddy, I memang dah lama nak cerita dekat you pasal ni. Cerita je lah. Daddy kan ada ni. Apa? Daddy, sayang. Rasanya kena bagi tahu perkara sebenarnya. Aku dengan Tok Hashim memang suami isteri. Kami dah kahwin 3 bulan dah dekat Thailand. Aku dah nak cakap kau, tapi Tok Hashim yang tak bagi sorry lah. Oh, patutlah Tok Hashim dah tak try saya dah sekarang. Alah, baru 2. Kota masih ada 2 lagi. Apa? Oh, semua nak ya? Tak adalah sayang. Daddy gurau je. Biar saya nak minta tolong sangat-sangat. Saya merayu. Janganlah sesekali bagi tahu orang perkara ni. Tiba masanya, saya akan bagi tahu pada semua orang. Saya akan buat pengumuman. Lagi satu kalau benda ni sampai dekat ayu majlis. Aduh, tak tahu nak cakap apalah. Dia tu garang semacam. Assalamualaikum. Mana? PA? Oh, PA. Waalaikumsalam. Ayu. Kenapa datang sini? Ayu majlis. Majlis, okey? Ni nak tanya, ada nampak laki aku tak? Dia cakap dia pergi surau. Aku pergi surau, surau tutup. Pelik aku. Laki dia tanya kita pula. Laki Ayu majlis kan? Mana saya tahu? Tak adalah. Saja je tanya macam tu. Ni, Leha kat mana? Leha tidur awal malam ni. Oh. Ni slipper siapa ni? Slipper laki aku je. Slipper? Slipper saya lah. Saya saja beli saiz besar. Senang kalau hantu tu datang. Saya baling je terus. Bijak awak, Kan? Okey, tak apa. Kalau ada nampak laki aku, suruh dia balik cepat, Okey. Okey. Thank you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Parjo? Iya, Jakfar. Cobain lo lihat di Facebook itu. Ada nggak kerja-kerjaan yang kosong? Yang biasa-biasa aja udah. Janji CEO. Loh, ngapain? Gue ini udah nggak tahan sama kampungan ini. Kampung banget dong. Lagi pula gue takut kita nggak kesempatan balik ke kampung halaman kita dong. Loh, Jakfar. Tenang-tenang aja. Lo jangan dipikirin hantu. Lo mau tenangin diri? Mau dong. Lo pikir aja pasal si Leha. Mau nggak? Leha ya? Iya. Parjo, Jakfar. Korang okey ke tu? Udah kayak gini lagi ditanya-tanyain. Allah. Cikgu Wahab, Mbak. Allah.
Aduh. Apa lagi nih? Main seorang. Ada apa? Kemari. Menang atau kalah? Tak, macam ni. Ya. Ya. Aku nak tahu sikit pasal Tok Hashim. Loh, emang salah orang lo nanyain. Ini orang kuat Tok Hashim, my man lo. Nggak dibilangin itu rahasia Tok Hashim. Cikgu Wahabah. Beda terus. Ini gue ini orang kuat dong. Dikerak aja tangannya. Tok Hashim dan pasangannya keluar. Loh, nggak mungkin gue cerita. Nggak kian. 1, 2, 3, 4. Loh, Tok Hashim gini orangnya. Ya. Oh, kalau mau tahu nggak, rumahnya di situ. Iya. Di mana? Di mana? Di situ. Apa ni, Mami? Pegang-pegang kain ni apa semua tu. Janganlah buat macam ni. Ini adalah tugas seorang suami. Mami, jangan buat kerja apa-apa. Hari ni, biar baby buat semua. Baby sidai kain. Kalau Mami lapar, Mami bagi tahu. Biar baby masak. Baby buat terbiar apa ni? Kenapa tiba-tiba je? Tak adalah. Lagipun, tolong isteri kan dapat pahala. Barulah rumah tangga kita aman sentosa. Lagipun, baby nak minta maaf. Semalam, Mami cari baby. Lupa pula nak share live location. Ni Imam punya salah lah ni. Tak apalah, baby. Baby pasal tu nak tanya. Rasanya Leha tu, dia masih janda ke? Kenapa tiba-tiba cakap macam tu? Tak, sebab semalam Mami pergi cari baby kat rumah PA. Mami nampak ada kasut lelaki kat sana. Takkanlah si PA tu pergi kahwin tak cakap dengan kita, kan? Mami rasa si Leha tu ada lelaki sebenarnya. Dia cuba tak nak bagi tahu je. Biar je lah dia. Kita tak payah masuk campurlah urusan dia. Kalau dia dah kahwin, mesti suami dia handsome. Kita doa baik-baik je. Yalah, baby. Baby, kita punya kenduri ni ons ke tak ons ni? Kalau tak ons, I quit. No more air majlis. Bankrupt je, baby. Alah, janganlah macam tu, Mami. Pasal majlis tu, baby dah check. Kambing yang kita order tu, dah keluar daripada Iraq. Dah sampai Nigeria. Kejap lagi sampai dah tu. Okey. Sejadilah ya? Jadi. Okey. Sebenarnya, PA, Tok Hashim dia janji dengan aku, lepas kahwin dia nak bawa aku jumpa isteri pertama dia. Tapi 3 bulan dia sidai aku tahu. Mana aku boleh tunggu? So aku datang sini, aku carilah dia. Leha, aku bukan apa. Aku okey je kau kahwin dengan Tok Hashim tu. Tapi kalau kau nak tahulah kan, Tok Hashim tu gatal. Dengan aku, bukan main lagi dia menggatal hari-hari. Tapi aku reject lah dia lepas pada dia kalah pilihan raya itu. Nasib baik kau reject. Kalau tak, memadulah kita. Itulah kan jadi madu kita. Ada benda lagi aku nak beritahu kau ni. Apa? Pasal hantu. Hantu? Okey. Hantu tu sebenarnya aku... Selamat sejahtera, PA. Selamat sejahtera. Bida'ah tu. Assalamualaikum, PA. Oh, PA. Cikgu Wahab. Waalaikumsalam. Leha sihat, Leha? Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jemput minum ya, Cikgu. Saya buat air ni khas untuk Cikgu. Cikgu, kenapa Cikgu datang sini? Cikgu ada plan nak tangkap hantu ke? Tak adalah, mana ada. Saja je Zara. Takkanlah tak boleh kan? Selalulah Zara rumah PA ni tak adalah rasa sunyi sangat. Boleh je. Nak tanya, PA. Dah PA kenal Tok Hashim kan? Dah berapa lama dah? Tok Hashim? Dah lama dah. Daripada kecil sampai ke PA dah janda sekarang ni. Kenapa tu, Cikgu? Tak ada, saja je tanya. Panas hari ni? Panas sangat sebab. Dalam kau kata sebab. Tutup. Dengan Cikgu Hap.
Ini kena aku dan sesi pelan-pelan. Baru, mami kat kok aku. Ni, hanyut, aku dapat. Hanyut. Okay. Ada. Ada. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam hidup ini, perkahwinan dianggap seperti melayari bahtera di lautan. Wah. Jika nakhoda itu hebat, maka baiklah pelayaran walaupun di lautan dalam. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jagalah keluarga. Pimpinlah keluarga. Dan juga jaga isteri kita. Ya, jaga. Jaga. Jangan lambat sangat. Jangan. Itu tidak baik. Allah. Ya, jangan takut kepada isteri. Faham? Muka-muka ni saya tak mau tengok takut. Jangan takut. Kita harus takut kepada siapa? Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Takbir. Takbir. Allahu Akbar. Allah. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan takut. Tuan-tuan. Tuan-tuan, kalau nak jadi jemaah, bolehlah duduk di depan, tuan-tuan. Jangan duduk dekat dengan saya. Dekat lebih afdal. Dekat ilmu cepat masuk. Ya. Ceritalah pasal nakhoda tadi. Nakhoda tadi ingin berlari keluar. Allah, nakhoda. Tuan-tuan hilang. Allahu Akbar. Oh, itu tak lupa ya. Nakhoda betul. Pulangkan Nasib baik kita simpan dari kendiri ya. Hantu apa tadi tu? Di surau kebakaran dia. Kau pun tak terbakar? Gue manusia goblok. Lu yang gondorowo. Oh, ya lu. Kesian tu. Kesian. Mama kau. Kau kesian kat dia buat apa? Dia tutup imam. Mestilah dia hafal Iqra. Ya, betul. Kita ni. Jomlah. Hantu tu keluar nanti. Apa kita? Tua ni. Kejap masuk surau, kejap keluar. Apa dia buat ni sebenarnya? Assalamualaikum. Ayu Majlis. Oh, Ayu Majlis. Ai. Ya, Mak Timah. Kenapa jerit-jerit ni? Tok Ketua ada? Tak ada. Dia keluar. Kenapa? Ni Ayu. Aku nak beritahu kat kau ni. Dah berkali-kali aku beritahu kat Tok Ketua. Suruh halau si Leha Letup daripada kampung kita ni. Tapi tak juga dibuat. Ha? Kau tak perasan ke? Ha?
hantu yang mengacau kat kampung kita ni semenjak si Leha Letup tu datang lah. Sabar, Mak Timah, sabar. Jangan tuduh-tuduh macam tu. Kalau tak ada bukti, fitnah namanya. Fitnah? Ha. Ni, kali ni aku nak beritahu kat kau. Apa? Tadi kau kata aku sabar kan? Kalau kau nak tahu, laki kau tu sekarang ni tengah menggatal dengan si Leha Letup. Bila kau dengar ayat ni, kau boleh sabar. Cepat. Kejap. Korang ada nampak tak Cikgu Wahab dekat surau tadi? Tok. Saya tak nampak pun. Kenapa, Tok? Aku rasalah kan, Cikgu Wahab ni hantu tau. Hantu Wahab? Yalah. Cuba korang fikir. Masa hantu tu muncul, dia tak ada. Masa dia tak ada, hantu tu muncul. Muak masa Cikgu Wahab. Aku ada sesuatu. Sesuatu? Bukan. Cie, romantis. Minuman aja kena gelas. Korang hajar punya Cikgu Wahab. Berani dia buat onar kat kampung aku ni. Korang. Ya. Boleh bantu aku tak? Boleh, Datuk. Malam ini kita pergi cari Cikgu Wahab. Ya. Betul ke ni kau nak buat live? Aku takut. Betul lah. Kita kan dah lama tak berniaga. Tak boleh macam ni. Tak apa, kita doa-doa je. Semoga tak jadi apa-apa, Okey? Tak ada apa-apa. Jangan takut. Kita pergi tengok, Kau ingat, kau jangan tinggal aku. Jom. Tak ada apa. Tak ada apalah. Kau ni suka bagi aku takut tau. Aku sangat. Lapor apa tak nak kerja lah. Geng. Yoki wow mana ni? Giu lagi giu. Oh, right. Hello. Oh, right. Giu. Share. Tap screen. Oh, yeah. Banyak hidupnya. Agak aja ni aja. Tak. Mana kita mau cari Cikgu Wahab ni? Udah jauh sih jalannya. Budak Indonesia ni banyak tanya pula. Sekali aku lesing kan. Ikut je lah aku. Nanti kita jumpa lah Cikgu Wahab. Lesing. Itu kan ni harus nak dengan pihak sana. Kejap, cepat. Ngapain dia? Gimana? Ngapain lu lari gitu, tak? Sini. Imam. Tolong kami. Tolong apa? Hantu tu kacau kita lagi. Hantu kacau? Imam pun hantu kacau juga. Begitu luas dunia ini, ngapain lu pilih lari di sini, toh? Jomlah. Ngapain lu? Tolong. Ya, kenapa ni? Tadi kita tengah live. Tiba-tiba hantu tu muncul. Hantu tu pun live juga. Abang tolonglah. Sayang, janganlah macam-macam dengan hantu.
Okey, macam ni. Esok siang, kita akan adakan mesyuarat tergempar. Tak boleh jadi ni. Kita kena selesaikan perkara ni dengan segera. Hantu ni dah semakin berganas. Samad, kau kena pastikan Cikgu Wahab ada sekali. Faham? Baik. Okey, untuk malam ni, saya Pia dengan Leah akan temankan dia orang dekat rumah. Kau orang semua boleh balik. Okey, good night. Ayu majlis tu. Mana? Prank aja. Canda. Kau ni sekali aku saya kick kan? Iya, gue canda aja dong, gurauan. Kau duduk sibuk-sibuk pasal orang. Parjo mana Parjo? Parjo. Tulet, lagi sakit perut, makannya sate, 600 cucuk. Macam gila. Astaghfirullahaladzim. Na'udzubillah min zalik. Itulah. Dah berapa kali aku cakap. Tapi korang semua tak ada dengar. Sekarang dah macam-macam jadi, badan muka korang. Saya cadangkan kita halau si Leha Letup ni keluar daripada kampung kita ni, Tok. Sebab kalau dia keluar tu, hantu tu pun ikut keluar. Entah hantu tu pendamping dia atau saka dia, Tok. Mak Timah, kamu tahu tak cadangan kamu tu berunsur fitnah? Fitnah umpama apa, Mam? Berdosa besar. Okey, kita buka kepada cadangan yang lain. Saya punya ide, gimana kalau kita main spirit surprise. Lalu kita manggil aja hantunya dan negosiasi, lalu kita halau aja Tok Hasim. Salah tu. Halau tu hantu. Om Jafar, lu emang pintar. Kalian semua dengar sini. Ini orang Indonesia. Kalau beri ide, jarang-jarang bodoh. Hanya mo. Ni. Mengah. Itu ya, ni ha. Kalau ni Hafid, nak ni hantu ini. Idea yang tepat. Saya setuju. Setuju. Saya tak setuju. Hei, apa yang kau merepek ni Samad sampai nak lempang-lempang orang? Tahu tak tu semua bida'ah? Apa yang susah sangat? Saya dah bagi cadangan dah sebelum ni, kita ikut je. Cadangan saya, kita buat rondaan malam. Kita jumpa hantu, kita tangkap hantu, baru settle. Siapa nama budak ni? Yang kau pandai-pandai bagi cadangan tu, kenapa kau ingat aku percaya ke kau? Aku tahu dia ni mesti ada niat yang tak baik untuk kampung kita. Aku ada mukjizat tau. Tok, makrifat Tok. Tak sama? Tok. Saya perasan daripada dulu lagi tau, Tok. Asal saya bagi idea je, cadangan dia Tok mesti bangkang. Masalahnya cadangan kau tu mengarut. Niat tak baik kepada kampung kita. Okey, macam ni. Saya sebagai ketua kampung dekat sini, saya bagi cadangan. Pertama, janda, Leha Letup. Apa kata sebelum masalah ni selesai, tumpang je kat rumah saya. Rumah siapa? Cakap sekali lagi, rumah siapa? Masuk baby, bukan rumah kita, rumah tumpangan dekat kampung kita sebelah tu. Baik semua. Tok, sebenarnya saya pun ada cadangan. Semalam saya dapat ilham, Tok. Selepas saya semayang solat Isyak, kita akan buat rondaan JKK kampung. Itu idea aku tu. Kita tangkap hantu tu, Tok. Jap. Sama kan? Inilah cadangan yang bernas. Idea yang geliga. Datang daripada kepala otak yang bagus. Dia mimpi aku. Setuju. Berdasarkan kepada idea, Tok Imam latihkan kontrak ini, pada malam ini juga, kita mulakan rondaan kat kampung kita. Samad. Saleh Angguk. Mam. Ya, Tok. Parjo. Siapa nama budak ni? Japar. Kau. Cikgu Wahab. Malam ni juga kita mulakan visi kita. Dan lagi satu. Ya, Tok. Mam ada bagi cadangan yang itu kan? Ya, Tok. Tok Bomo? Ya. Okey. Dengan kuasa veto saya sebagai ketua kampung, saya luluskan. Lulus, Tok. Sila proceed. Baik, Tok. Saya akan panggil dia. Okey?
Kalau misalnya tak ada apa-apa lagi, saya sebagai ketua kampung dengan rasminya menutup mesyuarat kita pada hari ini. Okey? Okey. Apa dia? Apa dia? Tak ada orang pun. Apa ni, Daddy? Kalau Ayu Majlis nampak kita macam mana? Tak apa sayang, bukan orang nampak pun. Macam ni sayang, you bagi masa sikit je lagi ke I. Nanti I terangkan semua sekali pasal kita pada Ayu Majlis. Kakak you. Itulah you. You ni kan lama sangat tau I kena tunggu. You tak kesian ke dekat I? Ha? You tak kesian ke I kena kacau dengan hantu? Kesian, memanglah kesian. You ni kan bini I. Tapi bagi sikit je masa lagi. I dah ada strategi, I dah ada planning. Nanti sikit masa lagi I bagi tahu semua. Sayang Please. Okeylah, macam ni lah. I bagi you 3 hari je, okey? 3 hari je. Kalau tak settle, I sendiri pergi jumpa dengan Ayu Majlis. I akan ceritakan segala-galanya. Okey sayang. Promise. 3 hari. Lepas tu kan lagi satu, Daddy. Ada benda yang I nak bagi tahu. Sebenarnya hantu tu. Hai, cakap pasal apa tu? Kajuan sekali boleh? Tak ada, Mami. Baby, soal siasat Leha ni pasal hantu yang duk mengacau kampung kita ni. Nak join soal siasat sekali boleh? Tak payahlah. Dah selesai. Dah mutamat. Dah ada jalan penyelesaian pun. Leha, dah balik dululah. Leha, dengar sini, okey? Ni laki aku. Faham? Kau jangan nak tersilap sondol, okey? Kalau nak kenal Ayu Majlis tu siapa, dipersilakan. Okey, Ayu Majlis. Saya faham. Saya balik dulu, Tok Hashim, jaga laki tu baik-baik tau. Handsome. Bincang pasal hantu. Bincang pasal apa? Hantu dah kacau. Hantu. Jom balik rumah. Allah. Jalanin. Gimana mau jalan? Jalannya udah ketutupan. Di sini aja ya, di sini. Oh ya. Jakpar. Ya. Gue mau nanyain. Kalau di Indonesia, hantu yang suka ngesot dipanggil suster ngesot. Iya. Lalu kalau di Malaysia, hantu yang terbangin itu, lu mau panggil apa? Yang suka terbang dipanggil apa? Ya. Oi, mau kemana tuh terbang-terbangan? Mari sini, main. Lo lucu lo. Main lo lucu. Lo, ayo kita masukin Maharaja Lawak Mega. Kita nggak bisa masuk itu. Lo ngapain? Kita nggak punya bakat ya? Bukan nggak punya bakat dong. Habis tuh? Kita nggak punya paspor. Nggak punya. Lucu lo. Gila masuknya itu. Amboi korang. Gelak sakar nampak? Apain lo? Iyalah gini. Waduh, gitu cara nurunin. Ngapain lagi nih? Mana dia nih? Aku ada benda nak tanya kau ni. Loh, lagi-lagi soalan lo. Ni, Tok Hashim dengan Ayu Majlis dah berapa lama kahwin? Lepas tu diorang ada buat bisnes apa-apa tak? Berapa ya soalannya tadi? 2. 400. Lah, setakat 400 aku boleh bayar lah. Tak ada hal lah. Okey, cepat. USD dong. Oh. Korang ni memang mata duitan ya. Aduh, dah lah tu. Malas aku nak layan korang. Dah, malam ni jangan lupa kita jumpa dekat Balai Raya. Ada rondaan malam tu. Tahu? Ronda. Tak bolehlah macam ni. Tak bolehlah kalau tak berniaga. Rugi tahu tak? Kau ni kan Leha. Asyik fikir nak berniaga je. Aku duduk kat rumah ni pun dah rasa macam tak tenteram tau.
Kalau aku tak berniaga, siapa yang nak bayar kereta aku tu? Tok Hashim bukan yang bagi aku nafkah. Yelah. Leha, tapi kan, aku nak tanya kau sikit ni. Kau janji jangan marah, Apa dia? Hari itulah, aku dengar orang kampung cakap, kau ni bawa hantu. Kau ni tak baik tau. Kau tu sepupu aku tau. Kau ni sampai hati kau percaya cakap orang kampung. Tapi kan sebenarnya, aku memang nak beritahu kat kau. Apa? Siapa hantu tu sebenarnya? Sebenarnya kan, hantu tu... Semua barang dah ada? Okey? Semua okey. Untuk kali terakhir, cuba cek bateri torchlight nyala ataupun tidak. Imam sampai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya ahli syurga. Amin. Tu. Orang kampung semua? Ya. Memperkenalkan Tok Kelangit, Raja Bomoh Asia Pasifik. Gila-gila punya. Assalamualaikum kepada semua penduduk-penduduk. Lompat kata. Lompat si kata. Lompat. Lompatlah tinggi-tinggi. Memang sini ada roh yang sangat jahat dan hitam. Tak apa. Biar aku putih. Kalian semua bersiap. Imam. Itu betul ke kawan kau ni? Lain macam je. Tu member saya ni. Kadang-kadang dia ni over sikit, tapi dia tak ada nak ranjau macam tu. Okey, baiklah. Dengar semua. Malam ini, kita mulakan misi rondaan secara berpasang-pasangan. Mengikut kawasan yang aku telah tetapkan. Imam, Dok, Samad, kau berdua ronda di kawasan kampung sebelah. Japar, Parjo, memandangkan kamu berani, mempunyai ilmu Jawa, kamu ronda di kawasan kubur. Allah, ngapain? Mau ronda jaga-jaga dari hantu, tapi suruh patrol di kawasan yang emang ada hantu. Ikut je lah arahan aku. Aku ni ketua kampung. Cikgu Wahab, kau ikut aku, kita ronda kawasan sekolah. Husin Tongges, Cabib, kau jaga kawasan warung. Saleh Hangguk dengan Tok Kelangit, kau berdua standby di sini. Lagi satu, Tok Kelangit, kau bacalah apa benda jampi yang kau nak baca. Bayar mahal kan? Ya. Dipersilakan. Pibdak. Memang tak muak. Kalian semua pergi cari hantu dekat luar. Biar aku cari hantu roh kat dalam sini. Sesungguhnya aku ini Bomoh yang paling padu. Padu. Everybody, padu. Together. Padu. Apa ada belah? Go. Mau bawa apa sih? Dia orang kita. Buat rancang. Tak berdosa. Samad. Jangan pegang aku macam tu. Saya orang yang kita couple. Takut ke? Takut apa? Aku ni kat imam. Sebelum aku jadi imam, aku kerja ni.
Rumah hantu. Aku lagi hantu berhantu. Jangan takut. Hang betul confident. Saya confident. Tak takut dengan Tok Kelangit? Saya tak takut. Tok Kelangit takut. Saya Laskar ni. Reverse 8. Letak. Uno. Uno. Par. Ya. Emang dunia ini nggak adil ya? Ngapain dong? Seluas-luas kawasan Kampung Lompat Katak ini. Ya. Ngapain kita dipaksa ronda di kawasan kuburan lo? Maju. Ya. Tenang aja lo. Ini kan ujian. Ujian ini untuk mematangkan kita. Kamu usah takut. Gua nggak takut. Cuma gua keanehan lo. Ngapain hantu itu nggak muncul di siang hari? Lo. Marjo, apa kamu bilang itu? Hantu itu kan kayak Dracula. Nggak bisa kena cahaya. Bisa kebakaran dia nanti tuh. Benar nggak? Iyalah. Gua nggak percaya loh. Lihat nih. Kamu. Mari bentar. Sinilah. Ayo. Mari. Ini. Siapa? Ini hantunya. Loh, lalu gua suluh ya? Ya disuluh aja pasti kebakaran nanti nih. Berapa lama? 10-15 menit kebakaran nanti dia. Ya. Gua ke toilet dulu ya. Ya, ada urusan. Permisi ya. Ya, permisi. Gula. Oh ya, Par. Parjo. Wilayah Barat Indonesia. Oh. Emang terbakar. Tapi mentolnya ya, Par. Ya Allah. Aku pasrah kepada penguasa langit dan bumi. Jika ini memang takdir untukku. Permisi ya, Pak. Mau pergi kerja. Ikut? Hah? Ikut. Lo pergi sana, gua pergi sini ya. Teman gue pergi toilet. Ya. Kesian. Baik Ya budak Allah. ni. Ini boleh masuk dalam grup WhatsApp ni. Ikut. Kenapa kau berhenti? Tok, terus terang je lah dengan saya, Tok. Tok nak apa dari saya? Nak apa-apa? Tok ajak saya roda dengan Tok. Kenapa? Aku ada 2 soalan. Pertama, kau cakap kau cikgu sekolah kan? Apa sebab aku tak pernah nampak kau pergi sekolah? Kedua, kau cakap kau tahu rahsia aku. Rahsia apa? Tok, saya ada jawapan. Untuk soalan pertama, kenapa saya tak dekat sekolah? Sekarang ni kan musim cuti sekolah, memanglah saya tak ada. Dan untuk yang kedua, pasal rahsia tu sampai masa saya akan bagi tahu. Apa benda pula dia tahu rahsia aku ni? Ada pula bu ni. Aku sakit perut. Aku nak bengak. Aku balik belakang dulu lah. Ada. Pas. Ayo. You kena listen to me ya. Listen to me ya. Okay. Speaker cantik lah pula aku ni. Ni. Kau kena paksa laki kau tu. Halau juga Leha Letup tu. Keluar daripada kampung ni. Mak Tima ni kenapa benci sangat kasih Leha tu? I mean, saya pun taklah suka dia sangat. Tapi taklah sampai macam nak halau dia macam tu. Aku memang tak sukalah perempuan tu. Dia tu menggedik, menggatal. Sampai sama aku yang vok ni pun jatuh pada tu.
Kalau ikutkan aku, nak aja aku panggil hantu tu cekik dia. Dia pandai muka dia. Apa? Pintu tu sendiri. Ya. Saya pergi cek. Tak ada apa pun, Mak Timah. Angin kuat je kot. Apa? Apa? Belakang? Ni? Yes! Nampak? Siapa menang lagi? Semestinya aku nak lagi. Hai? Kenapa kalian semua balik? Penakut! Baru keluar sikit dah takut! Hei, Tok. Tengok orang lah kalau nak tuduh penakut pun. Kita orang ni duk ronda penat-penat. Tok, tengah buat apa? Main Uno. Uno? I don't know. You know? Don't know. How about you? I don't know. You know? No. How about you? Uno ni bida'ah. Bida'ah, no. Ini adalah salah satu strategi untuk aku senang tangkap hantu. Ini adalah langkah-langkah kenangi. Langkah ke diri berperak. Ni nak hantu nak wangi. Kalian semua tak seilmu macam aku. Ilmu aku memang kuat. Memang tiada tandingan. Hari ini juga aku akan halau semua hantu-hantu daripada kampung Katak ini. Si Katak lompat. Toy. Stop. Lepas tu aku akan pastikan. Aku akan tarik sendiri hantu itu di tangan aku. Gerak. Dapat tak? Pucuk dicerita ular mendatang. Hantu dah tiba. Apa benda ni hantu ni? Orang kampung lah. Ni Mak Timah lah ni. Oh, I see. Tok, kejap, Tok. Tok. Bini Atok pingsan, Tok. What? Dia kena cekik hantu, Tok. Bini aku ni kena hantu. Go kampung. Go kampung. Pergi. Tunggu apa lagi? Pergi go, Profesor Madia. Apa benda lagi pergi? Leha, kau kena janji dengan aku, walau apa pun jadi, kau jangan tinggal aku. Aku takut. Aku takkan tinggalkan kau lah. Kau janganlah takut. Aku takut nanti aku takut juga. Tolonglah, sibuklah, Tok naik dah. Hei, Tuan Hashim, buat apa datang sini ramai-ramai? Apa di Mak Timah? Cakap hantu nak cekik bini saya. Apa ni gurau macam ni? Aduh. Tu ni, saya cakap bini tu Hashim tu Ayu Majlis. Bukan Leha Letop. Atau dah kenapa? Oh, terkantoi pula dah. Kantoi? Macam ni lah. Alalang dah terkantoi kan? Sebenarnya saya ni isteri kedua Tok Hashim. Apa dia? Ya. Kami kahwin dekat Siam. Syoknya. Sondolan ni. Hei. Yang pakai stokin bola tu saya. Stoki putih. Apalah punya toyang Mak Amin lah, Tok Hashim. Kalau aku tahu, aku tak perlu nak tolong dia. Lebih baik aku pergi pocong-pocong dengan bini aku. Lagi tak guna. Alah. Tahunya Tuan Malam saya nak kahwin dengan hantu.
Ya, ayo sih kita pulang ke tanah air kita. Ya. Di sana juga punya janda yang lebih cantik dan juga gaya pelakon sinetron. Ya, udah yuk. Maafkan saya. Saya memang nak bagi tahu pada semua. Tapi apa? Ha, cakap. Tapi Ya. Ayu Majlis, isteriku. Kepong semua tu. Apa jumpa lagi kepong? Tok Langit, silakan. Ayu Tok. Ya. Hari ini aku akan pastikan kau keluar daripada kampung katak ni. Toy kau lepas. Dan aku wajib hilangkan kau dan roh jahat kau. Apa kau merepek ni Gagak tua? Aku ni Ayu Majlis tau. Black belt taekwondo. Taekwondo? Mana ni majlis lah dia ni? Ni bukan majlis tu iblis. Kata apa punya projek kan? Kata projek ni duit banyak. Ni aku dah kena hentam ni. Dan kau stand by Dengar sini semua. Aku dah cakap. Ini bukan hantu. Dia ni bekas laki leha letup. Dia dah cerita semua kat aku. Kak, jangan takut. Saya bukan hantu. Habis tu awak siapa? Saya Profesor Rusdi. Saya ni bekas suami Leha Letup. Bekas suami leha letup? Ya. Saya ni gila, Kak. Sebab Leha Letup tinggalkan saya. Pergi kahwin dengan lelaki lain. Dengan tua macam tu, Kak. Itu yang saya meroyan ni. Jap, dia kahwin dengan siapa? Hai. Takkan orang kampung tak bagi tahu. Lambatlah orang kampung sini, Kak. Dia kahwin dengan lelaki Kak. Tok Hisham. Tok Hashim? Hashim. Dia kahwin dengan Tok Hashim? Kau siap kau jangan tak guna. Awak ikut saya. Kita pergi cari Tok Hashim dengan si leha letup tu. Tapi jap, saya pakai tidur dulu. Ikut boleh tak? Tak boleh. Sebelum ni, dia dengan Leha hidup dengan bahagia. Tapi, lepas tu... Sayang, apa beza you dengan tikus ni? Tak tahu. Tak tahu. Tikus mak-mak ni kita bedah sebab nak uji kaji. Tapi you kena bedah sebab nak lahirkan baby kita nanti. Tapi kan, kenapa you pakai macam ni Kenapa tak normal, tak malu tak orang semua tengok. Ini pakaian melambangkan imej kita. I saja pakai macam ni nak bagi tahu yang I ni profesor. Ya ke? You tak percaya? Tak. You tunggu. Bang? Agak-agak bang, saya kerja apa bang? Profesor? Profesor. Kan dah cakap. Pakaian melambangkan siapa diri kita. Tak percaya lagi? Tak. You pegang ni. I nak buka baju. Bang? Agak-agak bang, saya kerja apa bang? Pasti ya. Tak pasti. Terbukti. Pakaian melambangkan siapa diri kita. Jangan tinggalkan I. Bagilah I peluang untuk berubah dia. Peluang apa? Dah 5 tahun kita kahwin dia macam ni je. Tapi sekarang tengok ni, muka macam hantu. Mata hitam. Dahlah setiap kali kalau kita keluar, dengan ada geluk, dengan ada tikus. Sukalah. Okeylah I bawa ni. Kalau bawa perempuan macam mana? Please, dah. Give me last chance. Now! Enough is enough. Ceraikan I. Dia, you don't go dia. You go, I will die. Rusdi, saya bukannya tinggalkan awak sebab awak gila. Tapi sebab awak lelaki yang tak bertanggungjawab. Awak tak menjalankan tanggungjawab awak sebagai seorang suami. Mana awak
bila saya perlukan awak masa saya down. Awak down ke? Saya tak down. Mana awak bila saya perlukan awak? Saya dekat Wak Wan. Buat lab test. Awak ni jawab macam tu pula. Macam mana saya nak hidup dengan awak? Okey, saya janji. Kalau awak kembali ke rumah saya akan stay kat rumah dengan awak. Tapi boleh tak kalau saya bawa saya Mak Mal kat rumah? Saya tak boleh lah hidup macam ni. Tak boleh. Dah jangan ikut saya lagi. Dah, tak apa. Selesai sudah bab tu. Sekarang ni, kau, Tok Hashim, baik kau terangkan semua dengan teliti sebelum kaki yang boleh naik sempak muka kau. Mami, baby minta maaf, Mami. Apa sayang. saya baby? Allah, dia punya gang lebih pada bini aku. Gila-gila. Macam ni, Mami, baby dengan Leha Letup ni kawan. Masa camp PLKM, baby dapat tahu dia telah berpisah, dia kesunyian, dia kesepian. Baby nak bantu janda je, tak ada niat lain, sumpah tak ada. Sampai hati kau buat macam ni kat aku. Dahlah kau. Tinggalkan je aku. Aku tak sanggup nak bermalu dengan dia ni. Sayang, janganlah macam tu. Kita tak perlulah sembang pasal rumah tangga kita kat depan orang. Malu kita. Jom kita balik rumah. Tak nak. Malam ni awak jangan balik rumah. Jangan balik. Okey, baik. Tok Hashim. Okeylah. Semua perkara ni nampaknya dah selesai. Untuk permohonan maaf, besok kita jumpa dekat warung. Saya belanja semua. Cantik belanja. Nak makan, makanlah apa benda. Saya bayar semua. Ada perasan tak? Cikgu Wahab mana? Cikgu Wahab? Cikgu Wahab? Siapa Cikgu Wahab? Mana dia? Ini yang kita cari selama ni. Hei, apa benda kau ni? Ikan perintah. Aku suruh kau orang tunggu aku dekat warung. Yang kau datang sini kenapa? Itulah pasalnya. Aku dah prepare baik punya nasi ayam Hainan Cina Hong Song Chow lah dekat warung. Korang buat apa kat sini? Tok, kami minta maaf, Tok. Sebenarnya kami faham Tok nak meraihkan kejayaan berpoligami. Tapi masalahnya tu, kami semua dapat WhatsApp untuk mai dekat sini. Ya, betul. Untuk jumpa tu depa ni. Assalamualaikum, Cik. Cik ni siapa? Nak apa? Waalaikumsalam. Kau buang terbiak ke pakaian macam tu? Amuk angau mak. Nama saya sebenarnya bukanlah Cikgu Wahab. Ayo kita. Gua udah bilang dia itu imigrasi. Maaf ya, permisi. Saya sebenarnya bukanlah daripada immigration. Saya ialah pegawai penyiasat Majlis Daerah Kelengkang. Yang mana tujuan saya datang ke sini adalah untuk menyiasat kes rasuah tender Majlis Daerah Kelengkang. Siapa tu? Yang di mana dikatakan ada seorang pegawai majlis dekat sini telah memberi kontrak tender secara terus kepada ahli keluarganya, iaitu suami dia. Siapa nak kahwin sini? Bujang. Siapa? Siapa ceritain? Siapa? Tanyalah Tok Hashim. Engkau ni Cikgu Wahab. Engkau jangan main tuduh-tuduh tau. Kau tahu tuduh tu dosa besar. Fitnah. Apa bukti ni? Ini bukti dia. Saya dapat ni daripada rumah Tok Hashim sendiri. Apaan sih lu? Baby? Itu ke ni? Ayu? Tengoklah, Mami dah jumpa. Tak nak dengar. Tengoklah sekarang. Ayang. Mami. Roy, tunggu apa lagi? Tangkap dia. Ni nak bagi tanda siapa? Tanda. Kejap. Tok Imam. Nanti tolong call lawyer aku. Jangan lupa datang jamin aku.
Kau tengok Mi. Mudah nasi ayam Cepat. Siapa nak kompres kami tu? Siapa? Hei, nasi ayam tu macam mana? Ya Allah. Siap. Kejap. Anjap. Kesian juga. Leha letup. Kau sorangan lagi ke lepas ni? Kesorangan? Tu. Tak apa tu. Tu, jalan lama sikit. Nanti saya call lawyer kita. Bye-bye tu. Kami. Leha letup menjanda lagi. Saudaranya. Tidur, tinggal ada semua. Cuma tak.